Dari kapal Sonic tahap 1 ke kapal Sonic tahap sejuta. Sonic mempunyai kapal tahap yang sangat rendah dan telah kalah dalam perlumbaan menentang Amy.exe. Dan kita perlu meningkatkan tahap kapal kita sehingga ke tahap yang paling tinggi. Adakah kita akan berjaya memenangi perlumbaan bot muktamad dan menyelamatkan dunia? Jam kita mulakan. Mari. Alamak, aku akan lambat sampai ke perlumbaan bot besar. Aduh, aku terlalu sibuk menyelamatkan dunia. Jadi, aku hanya sempat buat bot tahap 1 ini saja. Tak sempat nak naik taraf atau apa-apa pun. Memang teruk. Susah nak kawal, perlahan pula tu. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya boleh juga sertai perlumbaan ni. Jadi, jomlah. Aku akan berdiri di sini dan nampaknya aku yang terakhir dalam barisan. Jadi, aku kena tunggu di sini saja. Baiklah. Selamat datang semua ke perlumbaan bot besar yang dianjurkan oleh aku sendiri. Aku cuba buat kebaikan dan sebab itu aku sediakan perlumbaan bot ini. Aku dah bagi masa untuk korang naik taraf bot sampai tahap paling tinggi dan aku sediakan hadiah $1,000,000. Jadi semua bot bersedia untuk perlumbaan. Aku dah penat jadi orang yang bodoh dan selalu jadi baik. Sebab tu aku ada bot hebat ni yang hampir tahap $1,000,000. Aku dah laburkan semua simpanan dan masa aku. Aku akan takluk dunia. Boleh tahan juga, tapi aku ada bot hebat tahap 100,000 lengkap dengan macam-macam benda untuk menang perlumbaan ni. Wak pertama kali aku bertanding bukan jadi penganjur dan aku ada bot tahap 10,000. Selain tu, bot aku ada roda, jadi aku boleh pergi atas darat juga. Baiklah, memang cantik. Tapi aku ada bot hebat tahap 1,000. Ia dah sedia untuk apa saja cabaran dan aku akan menang. Aku dah reka sebuah bot laju tahap 100. Harap aku boleh menang dengan ni. Orang semua ada bot yang hebat. Aku bawa motosikal air aku. Cuma tahap 10 je. Tapi ia agak laju. Dan aku macam mana nak jelaskan ya? Aku ada bot tahap 1 je. Tak hebat mana. Tapi itu je yang aku mampu dapat. Baiklah, sekarang semua dah diperkenalkan. Mari mulakan perlumbaan bot yang hebat. Dalam 3, 2, 1... Mula! Oh ya, aku datang. Nampaknya siapa yang berjaya mengelilingi pulau ini dulu akan menang perlumbaan ini. Dan orang itu adalah aku. Kapal hebat ini sangat laju dan tiada siapa yang akan dapat mengejar aku. Tunggu Amy, sekarang giliran aku pula. Kapal hebat Vector ini tahap 100,000. Mungkin bukan tahap 1,000,000 macam kapal kau, tapi ia memang ada potensi untuk jadi sangat laju dan kalahkan kau dalam perlumbaan ini. Aku akan buat yang terbaik. Oh ya? Tunggu aku juga. Aku pun akan buat yang terbaik. Aku nak duit ini untuk bina semua robot di dunia. Oh ya. Tapi selain itu, macam yang aku cakap tadi, kapal ini ada roda, jadi aku boleh bawa ia di darat. Inilah kapal hebat dan gempak Dr. Eggman untuk menang perlumbaan ini. Oh ya, laju betul aku ni. Jom kita pergi. Sekejap, aku pun datang habis-habisan. Ya! Kapal hebat Tails tahap 1,000 baru saja masuk perlumbaan dan aku takkan mengalah. Tengoklah aksi lincah aku ni. Ya! Aku akan pusing pulau ini dulu sebelum orang lain dan aku akan menang. Korang semua akan tengok nanti. Tolong beri haluan sebab hebat dan berkuasanya Metal Sonic akan lalu. Ya! Kapal hebat ni tahap 100 dan boleh lawan sesiapa saja. Tengok saja kelajuan maksima yang dicapai dan macam mana dia meluncur atas semua ombak. Trofi ni dan hadiah $1,000,000 tu memang milik aku ya. Hei, jangan lupa nakes. Aku ada jet ski hebat tahap 10 ni. Mungkin bukan yang terbaik dalam dunia, tapi ia laju, lincah dan cukup untuk aku bertanding dalam perlumbaan ni. Oh ya, aku akan bagi habis-habisan. Tak ada apa atau sesiapa pun yang boleh halang aku. Oh, ayuh. Semua dah mula. Aku dah lambat sikit. Aku pun tak tahu kenapa aku letak tayar kalau ini sebenarnya bot. Aduh. Syal betul. Semakin lama semakin susah nak pandu benda ni. Tapi aku boleh buat. Ayuh. Hebat. Aku akan meluncur atas ombak. Aku pun sama. Dan dayung ni pun boleh bantu aku cuba menang perlumbaan ni. Ayuh. Oh ya? Walaupun aku cuma ada bot tahap 1, aku rasa aku boleh buat benda hebat. Pergi jauh dan siapa tahu,
mungkin menang, walaupun agak susah. Tapi aku akan buat habis-habisan dan... Tolong! Semua berhenti mengemudi port masing-masing. Perlumbaan sudah pun tamat. Apa? Serius ke? Tapi aku baru je mula bergerak jauh sikit. Semua orang dah habis pusing ke? Lebih baik aku pergi tengok apa yang dah jadi. Jom. Aku dah sampai. Apa yang dah berlaku? Siapa yang menang? Oh, Knuckles, Metal Sonic, Tails. Nampaknya korang semua tak berjaya. Apa sebenarnya yang dah jadi kat sini? Apa yang berlaku ialah kita ada seorang pemenang dan yang memenangi $1 juta ialah Amy. Saya dah tunggu saat ini lama sangat. Saya akan hapuskan semua lelaki. Inilah diri saya yang sebenar. Sekarang saya akan gunakan $1 juta itu untuk membeli kamu semua dan buat kamu semua mati. Apa? Macam mana? Tak. Ini tak boleh jadi kawan-kawan. Kita tak boleh biarkan benda ni berlaku. Dia jahat. Dan dengan duit tu, dia akan hapuskan kita semua. Kita patut hidup dengan aman. Sama rata. Semua bersama. Tapi dia nak musnahkan dunia kita. Dan apa yang kamu nak buat? Saya ada bot paling hebat dan kamu ada bot paling teruk. Kamu tak boleh lawan saya. Saya akan cabar awak untuk perlumbaan bot. Kapal awak lawan kapal saya. Macam mana, Amy? Kalau saya menang, awak akan pergi selama-lamanya dan beri saya $1 juta itu untuk buat kebaikan. Semudah itu saja ke? Baiklah, mustahil awak boleh kalahkan saya. Ini memang mudah sangat. Esok pada waktu yang sama, saya tunggu awak di sini, si bodoh. Sudah tentu, saya takkan biarkan apa-apa atau sesiapa pun musnahkan dunia kita. Betul tu. Saya memang berani dan saya ada perlumbaan dengan Amy, tapi kapal saya masih tahap 1 dan dalam sehari memang mustahil saya boleh naik taraf banyak sangat. Macam mana pula tak boleh, Sonic? Sebenarnya apa yang kau buat memang luar biasa. Kami semua sangat kagum dengan kau tahu tak? Sebab itu kami nak tolong kau. Aku akan bagi kau kapal aku tahap 10 supaya kau dapat naik taraf pertama kau. Betul ke ni, Knuckles? Kau nak pinjamkan aku bot kau? Oh ya, dan bukan itu saja. Yang lain pun nak tolong kau juga. Kita kena selamatkan dunia daripada perempuan jahat tu. Kalau kau ikut aku akan tolong kau naik taraf kapal engkau sampai tahap 100. Serius ke? Ini memang hebat kawan-kawan. Aku akan naik taraf kapal dengan yang terbaik. Cepat. Mulai sekarang kau cuma ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng untuk naik taraf kapal Sonic. Selain itu, kalau kau tulis dalam komen perkataan bot Sonic, kau boleh dapat sebuah kapal layar hebat macam miliknya. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan cepat. Sebab masa dah nak habis. Tidak. Terima kasih untuk motosikal tu, Knuckles. Sekarang, aku rasa kita boleh menang perlumbaan tu. Jom, Metal Sonic. Aku dah ada kapal tak 10. Tapi, aku kena naikkan sampai 100 macam kapal kau. Oh ya? Baiklah, Metal Sonic. Aku dah sampai sini. Sedia untuk belajar macam mana nak dapatkan kapal tahap paling tinggi sekali. Dan kapal itu ialah kapal tahap 100 yang aku ada. Dan kau akan dapatkannya kalau kau berjaya habiskan lethal campuran ini. Gabungkan darat dan air untuk sampai ke garisan penamat. Di mana kapal baru aku akan menunggu kau dengan peningkatan yang kau layak dapat. Hebat. Jadi di sana, dia memang cepat dan aku pun akan cepat juga. Adakah kapal Knuckles tahap 10 yang hebat ini boleh pergi ke darat juga? Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Jadi, aku pun pergi. Oh ya, baik. Aku nampak ada lompatan. Jadi, wow. Lompatan yang hebat aku buat. Oh ya, baik. Aku rasa dengan kapal tahap 10 yang hebat ini, banyak benda boleh dibuat. Sekarang, aku akan pusing sini. Mari. Oh ya. Dan di sini, sempurna. Masa untuk daratan telah tiba. Aku boleh bersandar di tepi. Jadi aku akan bergerak jauh lebih laju daripada sepatutnya. Mari. Sekarang ikut sini. Hebat dan ya. Aku manfaatkan tepi-tepi ni. Memang luar biasa. Boleh naik motosikal air terus atas daratan macam ni. Mari, ya. Dengan pusingan sekali. Dan sekarang, terus ke air semula. Oh ya. Mari. Dengan motosikal air hebat ini, bot kecil tahap 10 ini, saya boleh mengemudi di air dengan lebih baik dan dengan cara itu, saya boleh mengincar bot tahap 100 yang hebat itu. Mari, aku pergi. Ya. Luar biasa. Hebat. Ya Allah. Laju betul ni. Memang terbaik. Dan kembali ke air, di mana saya boleh lakukan semuanya dengan sempurna. Oh ya, kanan,
kiri. Kali ini saya akan pergi ke kanan. Saya akan buat lompatan yang luar biasa. Ya. Wah, siapa boleh hentikan saya bila saya macam ni? Jom. Ya. Jom. Satu lagi lompatan hebat. Saya dah hampir siap lengkapkan litar ni. Ini betul-betul akan banyak membantu saya. Saya sedang belajar untuk memandu jauh lebih baik daripada apa yang saya pernah impikan. Jom. Dan jom, saya boleh lalu ikut mana-mana yang saya nak. Ya. Hebat. Saya dah hampir sampai ke garisan penamat. Saya boleh buat ikut sini. Bagus. Jom, saya guna bahagian tepi dan saya bersedia untuk beri skalanya. Dan sekarang, inilah yang saya tunggu-tunggu. Lompatan besar. Pendaratan sempurna. Dan saya masuk sini. Untuk dapatkan kapal tahap 100 awak yang hebat, Metal Sonic, saya datang. Oh ya, terima kasih banyak. Ini memang luar biasa. Akhirnya, saya ada kapal tahap 100. Tapi sekarang, saya kena naik taraf sampai tahap 1000 kalau saya nak kalahkan Amy. Jadi Tails, bersiaplah sebab saya datang. Oh ya. Baiklah Tails. Saya di sini. Sudah bersedia untuk evolusikan kapal saya sampai ke tahap 1000. Hebat, Sonic! Jom kita kalahkan Amy bersama-sama. Macam itulah yang saya suka. Awak akan dapat bawa kapal saya tahap 1000 bila awak berjaya kalahkan saya dalam pertarungan. Kita akan adakan pertarungan kapal di arena air yang hebat ini. Siapa yang menang akan dapat kapal lawan. Jadi kalau saya jadi awak, saya tak akan kalah. Sebab kalau tidak, kita akan habis. Saya rasa dengan cara ini, saya boleh belajar bertarung dengan kapal kalau saya perlu lawan dengan Amy yang bodoh tu. Jadi, teruskan Tails. Baiklah, semuanya sudah siap. Mari mulakan pertarungan kapal. Hebat. Saya benar-benar sudah bersedia. Jom. Wah. Kapal awak memang kuat, Tails. Dan sebenarnya, awak sedang melanggar saya ke arah tempat duduk penonton. Wah. Ini satu strategi yang pelik. Tapi sudah tentu, awak kena ajar saya supaya saya boleh kalahkan Amy. Baik. Saya rasa kapal Metal Sonic ada senjata. Saya cuma perlu cari masa yang tepat untuk guna dan tembak dia. Walaupun sekarang dia dah terbalikkan bot saya. Oh, itu bukan petanda baik. Tapi mungkin kalau saya guna tenaga, saya boleh keluar. Terbalikkan bot saya. Dan sekarang, ya betul. Bersedia Tails untuk serangan yang saya akan buat dengan masuk dari sudut lain. Oh ya, saya naik dari sini, atas dan rasakan. Ya. Saya telah membuat kapal awak betul-betul tidak boleh bergerak. Tapi sekarang, saya rasa kena buat sedikit pembaikan. Betul tak? Tapi saya dah menang pertarungan ni. Sebenarnya itu memang luar biasa, Sonic. Awak berjaya kalahkan kapal saya. Sekarang semuanya jadi milik awak. Sebaik saja awak naik, ia akan dibaiki dan awak boleh gunakannya. Tahniah dan pergi hentikan Amy. Sekarang pergi jumpa Dr. Eggman yang ada kapal tahap 1000. Sudah tentu kawan. Terima kasih banyak. Saya pergi sekarang. Saya di sini. Semuanya sudah siap. Kapal tahap 10,000 yang hebat ini akan saya gunakan untuk jumpa Dr. Eggman. Oh ya, bersedialah Amy. Ada kapal baru di bandar dan saya akan terus ke arahnya. Oh ya. Dan baiklah. Dr. Eggman, saya di sini untuk naik taraf kapal saya ke tahap 10,000. Saya gembira dapat jumpa awak, Sonic. Hanya awak yang boleh hentikan perempuan gila itu. Sekarang, kalau awak nak kapal saya tahap 10,000, awak kena berhempas pulas untuk dapatkannya. Awak kena lulus ujian kawalan, pengendalian dan pemanduan kapal ini dengan melalui tiub itu sampai mendarat di air sana. Dan yang terbaik, semasa awak lakukan itu, robot-robot saya akan menyerang awak. Ini akan menguji ketahanan awak. Apa ini? Tapi ujian ini macam bunuh diri, Dr. Eggman. Kenapa tak bagi saja kapal tu pada saya dan... Diam dan teruskan. Robot-robot saya sudah bersedia untuk mula menyerang kamu. Tahan serangan mereka, mendarat di air dan menangi kapal saya. Nampaknya saya tak ada pilihan lain. Kosongkan kawasan itu, saya datang. Baiklah, saya akan lakukan yang terbaik. Beri laluan, Dr. Eggman, dan saya lepasi robot-robot untuk tunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Pertama sekali, pemanduan yang sempurna di atas air, tanpa keluar dari selekor, tanpa menyentuh tepi dan dengan kelajuan yang tinggi. Dan sekarang, masa untuk lihat sama ada saya boleh beraksi dengan baik di luar air. Jadi, mari kita pergi dengan berhati-hati, perlahan-lahan memanfaatkan bus. Mari.
Ya. Oh Tuhan, itu adalah Metal Tails. Mari. Dan itu adalah Metal Knuckles. Ayu, tahan serangan mereka, bot kecil. Mereka serang saya habis-habisan. Baik. Saya telah langgar seorang. Dan mari, saya terus ke hadapan. Bagus. Nampaknya saya tinggalkan mereka di belakang. Bot ini tahan hentakan. Maksudnya, saya sudah bersedia untuk tahan apa saja yang diperlukan. Oh, mereka datang lagi nak serang saya. Tapi mari, tunggu. Saya ada satu idea. Tembak saya dengan peluru berpandu dan saya akan gunakannya untuk memacu diri saya. Itu dia. Ayo, tembaklah. Tembak saya lagi. Itu hanya akan memacu saya dan buat saya berjaya sampai ke air dan mendarat. Lagi peluru berpandu. Ya. Saya pergi sekarang. Ayo. Saya berjaya. Ya. Pendaratan sempurna. Kembali ke air. Ini memang luar biasa. Sekarang, saya akan kembali melalui sungai ke tempat kita mulakan ujian tadi. Saya rasa Dr. Eggman tak sangka saya boleh berjaya. Oh, turbo yang hebat dan... Ya, di sini saya, Eggman. Saya rasa awak kena bagi saya sebuah bot tahap 10,000. Betul tak? Ya, memang hebat, Sonic. Awak telah melepasi tahap ketahanan kawalan yang sangat mencabar. Ia memang sempurna. Sekarang bot tahap 10,000 saya adalah milik awak. Gunakanlah dengan baik dan selamatkan dunia daripada perempuan gila itu. Terima kasih banyak, Eggman. Aku di sini. Sekarang, kalau kau maafkan aku perlu pergi untuk mendapatkan kapal hebat tahap 100,000 yang aku tuju. Oh ya. Dan akhirnya aku di sini. Vector. Sedia untuk kau berikan kapal tahap 100,000 kau supaya aku boleh kalahkan Amy. Oh ya bro, selamat datang ke ujian terakhir. Kalau kau kalahkan aku, maka kau boleh pergi lawan Amy. Dan kapal hebat tahap 100,000 ini akan jadi milik kau ya. Untuk itu, kita kena buat satu perlombaan yang akan mempersiapkan kau untuk perlombaan lawan Amy nanti. Elakkan semua batu, semua pulau dan kepulauan. Dan titik penamatnya ialah rumah api. Tahu-tahu siapa yang sampai dulu akan dapat kapal milik seorang lelaki. Boleh saja, Vector. Itu memang mudah. Kita mula dalam 3, 2, 1 dan lari bodoh. Jadi, saya minta lalu dulu. Vector. Saya rasa ini idea yang buruk awak pilih kawasan ini. Sebab batu-batu langsung tak beri kesan pada saya sebab saya ada roda untuk melaluinya. Tapi, ya Allah, awak datang habis-habisan ya, Vector? Wah, saya faham. Amy takkan buat perlumbaan yang adil dan awak cuba persiapkan saya untuk itu. Oh, saya akan pusingkan bot saya. Oh ya. Dan walaupun Amy serang saya dengan bot besar, dia tetap takkan dapat kejar saya. Oh wah. Wah Vector. Awak serang saya habis-habisan ya. Jadi saya akan naik ke darat sekejap untuk betulkan haluan dan masuk semula ke air. Oh ya. Dengan satu pusingan hebat sekali. Jom. Saya hampir sampai ke rumah api walaupun di sini dia akan cuba halang saya. Jom. Saya hanya perlu tahan serangannya. Saya dah dekat dengan rumah api. Saya cuma perlu pusing ke arah ini dan... Oh tidak. Dia tolak saya jauh lagi. Kau memang hebat, Vector. Kau bukan nak kalahkan saya dalam perlumbaan. Kau cuma nak susahkan saya. Tapi kau tak boleh buat aku kalah. Sebab dengan lompatan hebat ni, aku akan sampai ke rumah api. Kapal kau akan tersangkut di atas batu. Dan inilah peluang terbaik aku untuk keluar dari situ dan sampai ke rumah api. Oh ya. Ayuh. Aku kena cepat. Aku akan naik ke atas dulu sebelum dia. Ya. Macam mana dengan itu, Vector? Sementara kau masih tersekat di situ, aku dah menang. Sebenarnya aku kagum. Kau memang bergerak dengan hebat. Banyak strategi, bro. Dan itu bermakna kau layak dapat kapal aku tahap 100,000. Jadi, semuanya milik kau. Oh ya. Aku akan pandu kapal tu. Oh ya. Kapal tahap 100,000 milik Vector yang hebat ni. Sekarang, jadi milik aku. Dan aku dah lambat untuk perlumbaan. Aku rasa tahap 100,000 mungkin tak cukup. Tapi inilah yang terbaik aku boleh dapat. Aku yakin dengan cara ni, aku boleh kalahkan dia. Menuju ke perlumbaan terakhir dengan sepenuh tenaga. Ya. Baiklah. Selamat datang semua ke perlumbaan yang benar-benar terakhir kali ini. Siapakah yang akan memenangi $1,000,000 dan seterusnya menakluk atau menyelamatkan dunia? Di satu pihak, kita ada Amy.AKSA yang hebat.
Kapal saya hampir tahap sejuta. Tiada apa atau sesiapa pun boleh menandinginya. Dan di sebelah lagi, kita ada Sonic yang naik dari tahap 1 sampai tahap 100 mi. Luar biasa. Baiklah, sekarang atau tidak sama sekali. Saya rasa saya ada peluang untuk kalahkan dia. Cuma perlu pusing satu pulau ini sepenuhnya. Nampaknya kamu semua memang faham peraturannya. Saya isytiharkan perlumbaan bermula dalam 3, 2, 1, berlumba. Aku datang, loser semua. Tiada apa atau sesiapa pun yang boleh menatasi kelajuan hebat bot aku yang hampir tahap sejuta ini. Tak wujud pun bot tahap sejuta. Sebab tu aku ada bot tahap paling tinggi antara semua. Aku pusing dengan sangat mudah. Sonic loser tu pun tak dekat langsung dengan aku. Ini memang senang sangat. Mari. Aku dah hilang rasa masa sekejap. Jadi aku keluar jauh lebih lambat daripada dia. Tapi aku tak boleh mengalah, sial betul. Tak. Kalau ikut rentak ni, aku tak akan dapat kejar dia. Mari. Aku ada kapal tahap 100,000. Nampaknya mustahil nak jumpa kapal tahap sejuta. Tapi inilah yang terbaik aku ada untuk kejar dia. Walaupun aku rasa ia tak cukup. Kalau aku tak cepat, dia yang akan menang. Jadi memang berisiko. Tapi aku akan tekan turbo habis-habisan. Mari. Aku hilang sedikit kawalan. Tapi hanya macam ni aku boleh kejar dia. Oh tidak. Aku tak suka ni. Aku tengah terbabas ke dasar laut. Mari. Kalau aku terus macam ni, Aku boleh nampak kapal dia dari jauh. Tapi Oh tidak. Kapal dah tenggelam. Aku dah hilang kawalan sepenuhnya. Mari, aku kena cuba keluarkan kapal ni. Ayo, keluar dari batu ni. Aduh, mustahil. Aku akan kalah. Aku akan lemas. Amy akan menang. Dia akan musnahkan dunia. Dan... Sekejap. Apa benda tu? Baiklah. Aku kena tolak kapal ni ke arah cahaya pelik tu. Mari. Ya. Dah berjaya. Walaupun aku tak tahu apa sebenarnya cahaya ni. Ya Allah. Ini adalah Zamrud utama. Ia dah hilang bertahun-tahun. Tak ada siapa tahu di mana ia berada. Dan rupanya, ia di dasar laut. Jadi, kalau aku buat Zamrud dan kapal ni bersentuhan sekarang, mungkin... Oh ya, macam tu lah. Aku rasa inilah yang perlu dibuat. Teruskan. Aku nak kapal tahap 1,000,000. Apa ni? Aku timbul ke permukaan. Oh, ya. Ya Allah, legenda tu memang betul. Kapal tahap 1,000,000 memang wujud. Dan sekarang, ia milik aku. Dan sekejap, kalau aku tekan turbo... Oh ya. Memang laju gila. Sekarang, aku boleh habiskan semua ni. Aku boleh kalahkan Amy dan bawa balik $1,000,000 tu. Amy, macam mana keadaan kau? Kapal kau tu memang lekeh. Baru tahap 969,000 je. Lagi bagus kapal aku, tahap 1,000,000. Ya Allah, dia datang habis-habisan. Dia nak cuba kejar aku, tapi aku dah cakap awal-awal, memang takkan dapat. Kapal aku tahap 1,000,000 memang jauh lagi laju. Oh ya, aku akan pusing satu pulau ni. Walaupun Amy dah datang tu. Aku tak akan bagi dia kejar aku. Kapal tahap 1,000,000 ni memang macam terbang atas air. Oh ya. Oh mak oi, memang luar biasa. Oh ya, memang laju betul. Ya. Maaf Amy, tapi memang mustahil kau boleh kejar kapal tahap 1,000,000 aku ni. Pertarungan ni, perlumbaan ni memang jelas-jelas aku yang menang. Dan kau dah cuba, tapi tak berjaya. Sebab aku yang ada kapal tahap 1,000,000 sebenar. Jom. Aku dah pusing satu pusingan. Tinggal nak lintas garisan penamat je. Itu dia. Oh ya. Aku akan tenggelam dalam air untuk lahir semula daripadanya. Oh ya. Lebih banyak tenaga dan lintas garisan penamat. Ya. Aku berjaya. Jadi, apa pendapat kau tentang itu, Shadow? Kapal aku tahap 1,000,000 telah mengalahkan Amy. Dan dia tenggelam di laut. Jadi aku tak ada banyak lagi nak cakap. Cuma terima kasih Sonic sebab selamatkan dunia sekali lagi. Kami semua sangat berterima kasih pada kau. Dan $1,000,000 ini sekarang untuk kau. Apa yang kau akan buat dengannya? Baiklah, Shadow. Aku akan berikan duit itu kepada mereka yang paling memerlukannya. Aku akan bawa kapalku ke kawasan pesisir yang paling miskin dan jadikan mereka kaya dengan duit sebanyak itu. Selain itu, sekarang aku ada kapal terbaik di dunia dengan segala macam kemewahan, kualiti
dan aku sudah bersedia untuk bawa ia sejauh yang mungkin. Jadi, aku akan bawa duit itu dan pergi ke pelabuhan-pelabuhan yang paling miskin untuk hapuskan semua kemiskinan dengan duit itu. Dan Amy takkan ganggu kita lagi sebab aku Sonic dan aku ada kapal tahap 1 juta. Oh, ya!